Sekiranya pihak kantin ingin membatalkan pesanan, perpesanan yang dibuat oleh ibu bapa. Sebagai contoh, pada laporan pesanan ni pada hari Jumaat, ada pelajar membuat perpesanan roti Cardenia sebanyak 2. Nama pelajar tersebut, Lily dan Ahmad. Jika pihak kantin ingin membatalkan pesanan yang dibuat oleh pelajar tersebut, pihak kantin boleh pergi ke pulang pesanan. Pilih pada pulang pesanan kepada pelajar dan tekan pada pulang pesanan kepada pelajar. Tuliskan nama pelajar tersebut, sebagai contoh tadi Ahmad. Dan tekan pada sahkan pulang pesanan. Pesanan berjaya dibatalkan, jadi ibu bapa akan menerima notifikasi bahawa prapesanan yang dibuat telah dibatalkan.